Assalamualaikum hai viewers. Okey, hari ni Kak Zada nak share resepi tart sepit. Mula sekali kita masukkan butter, gula, kuning telur, tepung jagung, dan tepung gandum. Pukul perlahan hingga adonannya menjadi lembutlah. Masukkan vanila. Okey, kita lajukan sedikit mixernya to medium speed dan kita pukul adonan ni hingga dia menjadi satu adonan yang lembut lah. Okey, adonannya pun dah siap, so bolehlah kita matikan mixer dan bolehlah kita angkat adonannya. Okey, ini rupa adonannya, ya, lembut dan tidak melekit di tangan lah. Okey, kita dah boleh buat tartnya. Okay, ini inti yang Kak Zada dah siapkan. Kak Zada beli inti yang dah siap di bakery. So kita bulat-bulatkan lah, lebih kurang besar-besar macam ni lah, ya. Alright. So mula sekali kita ambil adonan ni, lebih kurang dalam 8 gram setiap satu. Okey, kita bulat-bulatkan, kemudian kita bentukkan dia macam ni, ya. Kemudian kita guna sepit ni dan kita boleh mula menyepit dia. Sepit sehalus yang boleh, baru dia cantik lah. Sepit pada sekelilingnya lah. Ni rupanya yang kita dah sepit dia, kan, nampak tu kelilingnya, ya. Di bahagian tengah dia ni kita perlu bulatkan ataupun lekukkan untuk kita nak isi intinya nanti. Okey, so ini rupa dia. Okey, bolehlah kita masukkan inti dia, inti nanas ni lah. Okey, dah pun siap seloyang. So bolehlah kita bakar. Okay, bolehlah kita bakar dalam oven pada suhu 180 degree selama lebih kurang 20 minit. Okey, dah pun masak tart kita. Nampak ni cantik, dah siap, ya. Kita tunggu dia sejuk betul baru boleh kita packing dia dalam kontainer lah. Dah sejuk, bolehlah kita hidang dan boleh jugalah kita masuk dalam kontainer dan boleh juga kita buat nanti untuk hari raya akan datang. So okey, selamat mencuba.